Mari kita tengok form 4MS bab 2 berkaitan dengan punca. So kalau anda nampak soalan berkaitan dengan punca dan juga dia bagi anda A, B dan C, apa yang you kena buat ialah begini. Kalau soalan tu ada bagi A, ada bagi B, ada bagi C dan juga dia ada bagi punca-punca. Contohnya alpha dan beta ada dua punca. So apa yang you kena buat ialah kena guna formula hasil tambah punca dan juga hasil darab punca, iaitu sama dengan negatif B per A dan juga C per A. Itu formula dia. So ingat nak guna formula ini sekarang. So saya padam, mari kita mula soalan sekarang. Kalau saya baca soalan, sudah ada A, sudah ada B, sudah ada C. So A ialah 3, B ialah P, C ialah Q. Lepas tu punca-punca juga telah diberi. Dia kata satu punca adalah 3 kali ganda punca yang satu lagi. Bererti kalau satu punca ialah alpha, satu lagi ialah 3 kali gandakan alpha. Artinya 3 alpha. So sekarang sudah ada benda ni, kita boleh mula ikut formula tadi. Formula tadi ialah hasil tambah punca negatif B per A, hasil darab punca C per A. Dan kita isi tempat kosong sekarang. Masukkan hasil tambah punca alpha tambah 3 alpha. Dan B ialah P, A ialah 3. Settle sebelah kiri. Sebelah kanan hasil darab punca ialah alpha darab dengan 3 alpha. Sama dengan C per A, iaitu Q per 3. Lepas itu, kita boleh mula cari, tunjukkan Q sama dengan P kuasa 2 per 16. So, macam mana tunjuk? Kita continue buat. Okay, cari alpha dulu. Sebab sini, dia tak nak alpha, kita cari alpha dulu. So, 1 alpha tambah 3 alpha, jumlah 4 alpha. Lepas itu, pindahkan 4 ke bawah. 4 pindah ke bawah. Artinya sekarang 4 kena darab dengan 3 menjadi 12. 4 darab 3, 12. Siap sebelah kiri, kanan. Alpha darab alpha dapat alpha kuasa 2. Lepas settle sebab soalan kata nak tunjukkan Q. So kita cari Q sekarang, pindahkan 3 naik. 3 darab 3, 9. Alpha kuasa 2 sama dengan Q. So sekarang apa yang kita buat ialah nak hilangkan alpha. Alpha telah ada sini. Negatif P per 12. Ganti masuk ke dalam sini. Lepas ganti masuk, anda akan dapat begini. Negatif P per 12 sama dengan Q. Dan jangan lupa ada kuasa 2. Kalau lepas kuasa 2, apa yang you dapat sini adalah 9. Negatif-negatif sudah jadi positif. P kuasa 2. 12, 144. So sekarang pemudahkan. Kalau you pemudahkan, potong-potong, you akan dapat Q sama dengan P kuasa 2. 144 bahagi dengan 9, dapatlah 16. Siap. Sudah tertun. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.